yang baru malam ini dan kita amalkan insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan adab itu sangat penting bagi setiap penuntut ilmu, sama ada dari orang yang muda atau yang sudah tua. Kalau kita semua penuntut ilmu, dalam kita jaga adab. Dan seperti mana kita dengar tadi, kerana usianya juga kita yang lain yang lebih muda dari dia tidak jaga adab. Tapi kita di zaman sekarang banyak yang dia dapat tarbiyah, dapat ilmu, belajar, dia hantar luar, balik, tapi dia mensediakan hati mereka ini langsung tidak tahu atau tidak ada hubungan baik dengan guru mereka, langsung tidak hormat, bahkan dia fikir sahaja berkaitan duit berapa, guru boleh bagi berapa duit. Kalau Quran dia tak dapat. Dulu dia ajar anak murid, dia semata-mata khidmat kepada guru, pergi belajar di sana, bila balik dia sudah ada niat kuat untuk balik terus membantu bab duit dan sebagainya. Itu cari ada kerja lain, ada macam-macam. Tapi sekarang sudah dicembang guru itu, guru yang mana saja, guru ada duit atau tak ada duit, guru ada pangkat atau tak ada pangkat. Yang kita dengar tadi, guru itu ada, kalau ikut dia jadi ramai followers, pengikut, atau maksudnya hasil sudah dijadikan dunia sahaja. Hubungan dengan guru sudah ditimbang dengan apa? Mizan dunia, bukan akhir. Padahal ilmu semua itu, dan bila orang datang belajar, hubungan antara guru dan anak murid adalah semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala, langsung tak ada dunia dalam itu. Hatta walaupun guru itu diberikan upah dan sebagainya, membantu saja, tapi asal hubungan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini satu